Oi, bestnya lah duduk di luar ni. Jap. Macam kenal lagu ni. Fatih. Apa? Kau tengok cerita apa tu, Fatih? Tiga Abdul. Tiga Abdul? Yang cerita legend tu? Dah, jom. Jom. Halo? Ya, hantarkan kapal-kapal pengiring. Ya, kapal-kapal jenis langkot. Ya. Oi. Halo? Ya, kapal ekor. Ya. Di sini Ismet yang bercakap. Esok pagi ya. Okey. Halo? 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 Ya, minta. Ya, Ismet, esok beritahu 25 pasang. Ya, hantar ke store. Ya, Ismet, Nur, beritahu Ismet, saya Ismet, beritahu semua orang. Cepat, esok pukul 10. Bersiap sedia. Saya akan pergi bersama-sama nanti di kedai atau di tolong keluar. Itulah satu penyakit yang merosengkan Ismet Ulam Raja. Penyakitnya itu ialah lemah jantung. Heart attack lah orang kata. Sekarang mari kita bawakan kepada cerita anak-anaknya pula. Si Abdul Wahab yang sangat sayangkan binatang-binatang sehingga kan dia sendiri membuka sebuah kedai menjual burung-burung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila. Apa tuan penggembala burung? Saya bukan pengembala burung. Saya saudagar burung. Oh. Saya berniaga menjual burung nuri, burung tiong, burung kenari, burung kakak tua, burung screwdriver pun saya jual. Wah, tidak kira burung apapun. Tuan, asal burung saja sudahlah. Ya, bagus. Tolong berikan saya 10 kati. 10 kati? Saya tidak pernah menjual kira kati. Kira ekor, tuan. Saya bukan mau membeli burungnya, tuan. Habis? Saya mau membeli tai burung.
Syekh, Raja. saya saudagar burung, bukan saudagar tahi. Alamak. Saya sudah salah kedai lagi lah. Lain pula sangat gemar kepada Kelakar lah cerita ni. Betul lah tadi, kelakar cerita ni. Tapi sekarang dah jam 11 dah ni Ti. Alamak. Aku dah kena pergi tidur. Esok aku ada kelas. Jomlah, jom. Jomlah, kita sambung esok lah Ti. Jom. Ti, jomlah. Kita dah lambat dah ni nak main bola. Jom, ramai dah tu belakang. Pati, cuba kau tengok sana. Oi, macam sama kan kita tengok semalam cerita ni. Macam siapa Macam tu? kan Anda Abdul Wahib. Oh, Adinda Rafidah. Sila masuk, sila Adinda. Sila. Sila duduk ya, sila duduk. Kamu ambil uang ini, pergi beli minum kopi. Jangan kembali sehingga saya tidak panggil ya. Terima kasih Tuan Abdul Wahid. Manisku Rafidah Sigaraga. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Kanda Abdul Wahib. Sejak pertemuan kita pada malam itu, Adinda sedikit pun tidak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda sahaja. Aduh, Kanda pun lebih dahsyat daripada Adinda. Makan tak kenyang, tidur tak basah, mandi tak lena. Pendek kata, dalam seminggu dua ni, macam kapal mahu masuk dok. Allah, Kanda bergurau. Tidak mungkin Kanda ingat akan Adinda. Hei, misai pendek, tidak bercahaya. Ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, belahlah dada, imbaslah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu, tersemban ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tidak pernah. Jikalau merpati sudah terpikat, kaki bukan sebarang kaki. Kaki ditempah di Mesir. Lelaki bukan sebarang lelaki. Inilah lelaki Abdul Wahid. Jika merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terpikat, lekas masuk meminang. Meminang? Fatih, aku rasa yang berbaju biru tu sesuai lah dengan kau, Fatih. Oi, di sana. Amboi, cantiknya basah. Apa yang saya mau? Di sini hendak membeli kedai di sana dengan di sana sekali. Bapa Oh. di sana hendak jual. Oh, menyendiri ya? Pergilah balik. Di sini tidak mau balik. Oh. Adakah Bapa menghantar Kanda di sini untuk memikat hati di sini? Iya, bapa di sini menyuruh di sini untuk memikat di sana. Tetapi di sini tidak ingin dengan muka di sana. Cakap indah konon. Apa? Di sana fikir sana cantik. Kalau di sana cantik, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Muka macam di sana. Sekali di sini petik, 10 yang datang tau. 10 yang datang tahu. Kalau 10 yang datang orang tua-tua berjanggut, buat apa? Abdul Wahab. Hello Sabrina, kasih lama. Silakan. Sudah lama kita tidak berjumpa. Ada rakaman baru untuk Sabrina? Lagu apa? Lagu Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam lah.
Meanwhile. Uish. Kau rasa apa jadi kalau kita jadi Abdul Wahab dan Abdul Wahid? Apa macam ini Kanda? Kanda lapar tidak? Lapar. Tapi lihatlah dia. Apa dia buat tunggu di tangga sana? Jangan-jangan ditakut kita menengok ke dapur untuk mencuri makan tidak? Entahlah Abdul Wahid. Marilah kita naik. Hei, kemana mau pergi ya? Dilarang masuk. Apa maknanya ini? Hamba mendapat perintah. Tuan hamba berdua tidak dibenarkan masuk tidur ke dalam bilik. Adakah semua perbuatan ini supaya kami boleh marah dan kamu boleh menjual? Sabar, ini adalah satu undang-undang. Undang-undang siapa? Undang-undang Tuan Sadik Sigaraga. Sadik Sigaraga? Ini boleh mendatangkan kemarahan. Sabar Kanda, sabar. Benar Kanda Abdul Wahab dan Abdul Wahib, dalam rumah ni memang ada undang-undang. Barang siapa yang bernikah dengan Adinda tidak boleh tidur dalam satu bilik. Kalau tidak boleh tidur di dalam bilik, Kanda hendak tidur di mana? Tidur di dalam kandang kuda. Kandang kuda? Untuk berapa lama? 1 bulan? 1 tahun? Untuk selama-lamanya Kanda. Dengar sini, kami semua ini suami kamu. Tapi kan Fatih, aku rasa dalam banyak-banyak cerita tiga Abdul tadi kan, aku rasa scene yang paling best tu masa scene yang Sadik Sigaraga rancang macam mana nak kenakan Abdul Wahab. Kalaulah saya turut kata hati semalam, sudah saya cekik-cekik si Abdul Wahab tu. Sudahlah dia membawa wanita. Dia panggil saya pencacai penyangkat najis. Apa dia ingat saya ni adik-beradik dia kah? Apa dia lupa saya ini bapa mertua dia? Sabar Tuan, sabar. Kita mesti mencari jalan supaya dia marah. Jalan sudah habis. Ada lagi, ada. Ada? Bagaimana itu Tuan Penasihat? Kita mesti mengupah 3 orang pemuda untuk berkasih-kasihan dengan si Hafidah, Hamidah dan juga si Gasida. Kalau Abdul Wahab lihat, mesti dia akan cemburu. Sebab sebelum ini, kakak iparnya juga bersifat curang. Istrinya main kayu 3. Apa saya tidak punya otak begini? Bijak. Tidak saya sangka Tuan Penasihat mempunyai otak bijak sebegini. Otak pembeli nombor 1. Jadi, malam ni laksanakan kerja. Baik Tuan. Dengar sini semua baik-baik. Sekejap lagi Abdul Wahab pulang, kamu berpura-pura mencintai anak-anak saya. Faham? Faham tak? Setiap seorang saya upah 5 pound. Ambil. Ini bukan betul-betul tahu, olok-olok saja. Baik tuan. Bagus. Tuan Penasihat, malam ni mesti dia marah. 25%. Hello? Sadik Sigaraga di sini. Ini anak anda Abdul Wahab. Ayahanda tolong beritahu Adinda Gasida yang anak anda tidak dapat pulang malam ni. Ayahanda. Rosak lagi lah program saya malam ni. Anak anda Abdul Wahab, mengapa anak anda tidak pulang hari ini? Sebab kekasih anak anda yang malam tadi tu tidak mahu melepaskan anak anda keluar bilik. Ayahanda. Hello? Anak anda Abdul Wahab? Hello? Anak anda Abdul Wahab? Said Sigaraga. Sekarang baru kamu tahu. Baru kamu kenal buku dengan ruas.
aku. Fatih. Kau tengok tu, ada orang bergaduh ah. Uish. Teruknya. Kanda, perempuan mana yang Kanda bawa malam itu? Perempuan mana pun, apa Adinda peduli? Adinda cemburu. Tentulah Adinda cemburu sebab Kanda suami Adinda. Kalau Kanda ini suami Adinda, tidak mungkin Kanda disuruh tidur di dalam kandang kuda. Itu bukan kemahuan Adinda. Itu adalah kemahuan ayahanda. Sasidah, dengar sini baik-baik. Kanda bernikah dengan Adinda bukan semata-mata untuk bernikah, tapi ingin balas dendam terhadap ayahanda. Sampai hati Kanda hancurkan hati Adinda. Di suatu masa nanti, Allah Ta'ala akan hancurkan pula hati Kanda. Mengapa Adinda menangis? Sudah lama Adinda mencintai Kanda. Kanda sahaja tidak tahu. Kanda pun begitu, Dinda. Kanda sudah rasa lama terpikat dengan Dinda. Tetapi ayahanda lah membuatkan kita sebegini rupa. Dalam sekarang pisang, tidak mungkin kesemuanya busuk. Baiklah, biar Kanda berterus terang dengan Adinda. Perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Kanda, tapi Kanda yang mengupah supaya dia boleh menyakitkan hati ayahanda. Puas? Betulkah Kanda? Betul. Terima kasih Kanda. Kanda, nanti malam Kanda pulang tidur di kandang kuda ya. Kanda kuda lagi. Adinda akan menemani Kanda seumur hidup. Betul? Sumpah wallahi. Tuan Siddiq sekarang, Tuan Abdul Wahab itu memang adil dan bijak orang. Ya, kepala otak memang bagus. Anaknya 3 orang saja. Abdul Wahab busuk hatinya. Abdul Wahid tak makan harta. Abdul Wahab dan bijaksana. 3 Abdul, 3 Abdul, 3 Abdul. Halo. Ya, hantarkan. Satu, saya sayang ibu. Dua. Hah? Kanda Abdul Wahid. Oi di sana. Di sini pun tidak ingin dengan di sana. Dah lama tidak berjumpa. Ada rakaman baru untuk Sabrina? Lagu apa? Lagu Saudagar. Alah, saya sendiri. Ini anak Kanda Abdul Wahab. Ayahanda tolong beritahu Adinda Rasidah yang perempuan yang malam itu bukanlah kekasih Adinda. Kekanda. Sorry. Puas. Apa tak habis? Mesti dia marah. 25%.
Hei, dengar ini. Kami semua Hei, dengar sini. Kami semua ini suami kamu. Lepas tu sambung lagi kan.